Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu topik yang berkaitan dengan geopolitik dan kedaulatan negara, iaitu mengenai Pulau Layang-Layang ataupun lebih dikenali sebagai Terumbu Layang-Layang, yang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Pulau ini merupakan kawasan yang mempunyai kepentingan strategik kepada beberapa negara kerana kedudukannya yang penting serta potensi semula jadi yang terdapat di kawasan tersebut. Malaysia telah memantau Pulau Layang-Layang dan menegaskan bahawa pulau ini adalah milik Malaysia kerana kedudukannya yang berada berhampiran dengan negeri Sabah. Walau bagaimanapun, Pulau Layang-Layang juga turut dituntut oleh beberapa negara lain seperti China, Filipina dan Vietnam. Tuntutan oleh China pula sering dikaitkan dengan konsep 9-9, iaitu garis tuntutan yang meliputi sebahagian besar kawasan Laut Cina Selatan. Sehubungan itu, perbentangan ini akan memfokuskan kepada dua perkara utama, iaitu tindakan Malaysia terhadap isu Pulau Layang-Layang serta kesan tindakan tersebut terhadap Malaysia sendiri dan juga negara-negara jiran. Terlebih dahulu, tindakan Malaysia terhadap isu Pulau Layang-Layang. Salah satu langkah paling penting yang diambil oleh Malaysia ialah mengekalkan kehadiran fizikal dan pentadbiran yang berterusan di Pulau Layang-Layang. Dalam konteks pertikaian wilayah antarabangsa, kehadiran berterusan sesebuah negara di sesuatu kawasan sering dianggap sebagai bukti bahawa negara tersebut benar-benar mentadbir dan mengawal wilayah berkenaan. Malaysia telah membangunkan beberapa kemudahan penting di pulau ini. Antara kemudahan tersebut termasuklah landasan kapal terbang yang digunakan untuk tujuan logistik, keselamatan dan bekalan. Seterusnya, pos keselamatan serta pusat pemantauan bagi memantau aktiviti di kawasan perairan tersebut. Dan akhir sekali, kemudahan komunikasi dan radar untuk memantau pergerakan kapal dan pesawat. Kehadiran kemudahan ini membolehkan Malaysia menjalankan aktiviti pentadbiran secara konsisten di pulau tersebut. Selain itu, ia juga menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai keupayaan untuk mengurus serta melindungi kawasan tersebut. Dalam undang-undang antarabangsa, penguasaan wilayah sering bergantung kepada konsep effective occupation, iaitu penguasaan yang ditunjukkan melalui pentadbiran, pembangunan dan kawalan sebenar terhadap sesuatu kawasan. Selain daripada pembangunan kemudahan fizikal, Malaysia juga memastikan keselamatan pulau tersebut melalui penempatan pasukan keselamatan. Antara agensi utama yang terlibat ialah Tentera Laut Diraja Malaysia (PLDM) dan Tentera Udara Diraja Malaysia (PUDM). Kehadiran angkatan tentera ini memainkan beberapa peranan penting. Pertama, bagi mengawal keselamatan perairan negara, kapal tentera laut melakukan rondaan di sekitar kawasan tersebut bagi memastikan tiada pencerobohan oleh kapal asing. Kedua, pemantauan pergerakan kapal dan pesawat, radar serta sistem pemantauan digunakan untuk mengesan pergerakan kapal nelayan asing atau kapal tentera yang memasuki kawasan berhampiran. Ketiga ialah bagi melindungi sumber semula jadi.
kehadiran tentera membantu menghalangi aktiviti penangkapan ikan secara haram oleh nelayan asing yang boleh menjejaskan sumber perikanan Malaysia. Selain itu, pulau layang-layang juga berfungsi sebagai pos hadapan pertahanan maritim yang penting bagi Malaysia di Laut Cina Selatan. Selain pendekatan keselamatan, Malaysia juga menekankan pendekatan diplomasi dan rundingan dalam menangani pertikaian wilayah di Kepulauan Spratly. Pendekatan ini bertujuan untuk mengelakkan konflik ketenteraan antara negara yang terlibat. Malaysia secara konsisten menyokong penyelesaian pertikaian berdasarkan undang-undang antarabangsa seperti United Nations Convention on the Law of the Sea ataupun UNCLOS. Melalui konvensyen ini, negara mempunyai hak terhadap kawasan Zon Ekonomi Eksklusif ataupun ZEE yang meliputi jarak sehingga 200 batu nautika dari pantai. Malaysia juga menekankan beberapa prinsip penting dalam penyelesaian konflik antarabangsa, antaranya penyelesaian secara aman, penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa dan rundingan diplomatik antara negara yang terlibat. Pendekatan ini membolehkan Malaysia mengekalkan hubungan diplomatik yang stabil dengan negara-negara yang turut membuat tuntutan terhadap Kepulauan Spratly. Selain diplomasi dua hala, Malaysia juga menekankan kerjasama serantau melalui organisasi seperti Association of Southeast Asian Nations ataupun dikenali sebagai ASEAN. Melalui platform ini, negara-negara anggota dapat membincangkan isu keselamatan dan kestabilan di Laut Cina Selatan secara bersama. Antara bentuk kerjasama yang dijalankan termasuklah perbincangan diplomatik mengenai tuntutan wilayah, kerjasama keselamatan maritim dan usaha merangka kod tata laku di Laut Cina Selatan. Kerjasama serantau ini amat penting bagi memastikan pertikaian wilayah tidak berkembang menjadi konflik ketenteraan yang boleh menjejaskan kestabilan Asia Tenggara. Tindakan Malaysia mengekalkan kehadiran di Pulau Layang-Layang memberikan kesan besar terhadap kedaulatan negara. Kehadiran pentadbiran dan pasukan keselamatan menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai kawalan sebenar terhadap kawasan tersebut. Hal ini penting kerana kedaulatan wilayah merupakan asas kepada keselamatan dan kestabilan sesebuah negara. Dengan mempertahankan Pulau Layang-Layang, Malaysia dapat memastikan bahawa kawasan maritimnya tidak diceroboh oleh negara lain. Selain itu, tindakan ini juga meningkatkan keyakinan rakyat terhadap kemampuan kerajaan dalam mempertahankan wilayah negara. Kawasan perairan di sekitar Kepulauan Spratly dipercayai mempunyai sumber semula jadi yang sangat bernilai. Antara sumber utama ialah sumber perikanan. Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan perikanan yang paling kaya di dunia. Kawasan ini menjadi habitat kepada pelbagai spesies ikan komersial seperti tuna, kerapu dan ikan karang. Dengan mempertahankan Pulau Layang-Layang, Malaysia dapat melindungi sumber perikanan tempatan, memastikan nelayan Malaysia dapat terus menjalankan aktiviti perikanan dan mengelakkan eksploitasi sumber laut oleh nelayan asing. Selain itu, di kawasan Laut Cina Selatan juga dipercayai mempunyai simpanan minyak dan
gas asli yang besar. Sumber tenaga ini sangat penting kepada ekonomi negara kerana ia menyumbang kepada pendapatan negara, pembangunan industri tenaga dan keselamatan bekalan tenaga negara. Pulau layang-layang juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan keselamatan perairan Malaysia. Dengan adanya pangkalan pemantauan di pulau tersebut, Malaysia dapat memantau aktiviti di Laut Cina Selatan dengan lebih berkesan dan mengesan pencerobohan wilayah dengan lebih cepat serta mengawal aktiviti penangkapan ikan secara haram. Selain itu, kawasan ini juga merupakan laluan penting bagi perdagangan antarabangsa. Oleh itu, kawalan keselamatan yang baik dapat memastikan laluan perdagangan ini kekal selamat. Tindakan Malaysia menegaskan pemilikan pulau layang-layang boleh menimbulkan ketegangan diplomatik dengan negara yang turut membuat tuntutan seperti China, Filipina, Taiwan dan Vietnam. Hal ini berlaku kerana setiap negara mempunyai kepentingan strategik dan ekonomi di kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, Malaysia biasanya mengambil pendekatan yang berhati-hati dalam mengurus hubungan diplomatik bagi mengelakkan konflik terbuka. Pertikaian wilayah di Kepulauan Spratly telah menyebabkan persaingan geopolitik antara beberapa negara. Setengah negara telah melakukan pelbagai tindakan seperti membina pulau buatan, membangunkan pangkalan tentera dan membina landasan kapal terbang. Perkembangan ini menjadikan Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang sensitif dari segi keselamatan serantau dan antarabangsa. Walaupun wujud ketegangan, pertikaian ini juga mendorong negara-negara terlibat untuk meningkatkan rundingan dan kerjasama. Sebagai contoh, negara-negara di rantau Asia Tenggara sering mengadakan dialog dan rundingan bagi memastikan pertikaian wilayah dapat diselesaikan secara aman. Pendekatan diplomasi yang diambil oleh Malaysia membantu mengurangkan risiko konflik ketenteraan serta mengekalkan kestabilan di kawasan Laut Cina Selatan. Secara keseluruhannya, Pulau Layang-Layang merupakan kawasan yang mempunyai kepentingan strategik yang sangat besar kepada Malaysia. Tindakan Malaysia mengekalkan kehadiran di pulau tersebut bukan sahaja bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah, tetapi juga melindungi sumber ekonomi dan memastikan keselamatan perairan negara. Walaupun pulau ini turut dituntut oleh beberapa negara lain seperti China, Taiwan, Filipina dan Vietnam, Malaysia tetap mengekalkan pendekatan yang seimbang antara pertahanan, diplomasi dan kerjasama serantau. Pendekatan ini penting bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara tanpa menjejaskan hubungan diplomatik dengan negara jiran. Dalam jangka masa panjang, penyelesaian secara aman melalui rundingan dan kerjasama antarabangsa merupakan jalan terbaik bagi memastikan kestabilan dan keamanan di Laut Cina Selatan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.